Hi, good morning. Good morning. Kita sekarang hari dah kedua dekat Thailand, Hat Yai. So hari ni kita akan nak bergerak ke Songkhla. Songkhla kita akan pergi pantai and tempat bunga-bunga. Dan tak tahu lagi tempat apa. So kita lanjutkan perjalanan kita untuk hari ini. So ni my outfit. My outfit today. So kita pakaikan pegi-pegi, seluar pegi-pegi sikit. So ada baju kita wear, selendang. Kita pergi pantai. Last kita pergi pantai. So stay tuned and see the video. Maggie! Maggie penting. Mama malah buat Maggie. Ni sudah bersih lah. Wah. Raya tadi. Makan Maggie sarapan pagi-pagi untuk alas perut. Sebab kita dah perjalanan 1 jam lebih jadi. Mana lebih setengah jam. Setengah jam ke 1 jam lebih? Maggie kongsi 3 orang. Yang mahnya. Aku beli bang masuk. Sebelum ini ni. Ha? Sebelum ini kan ada boleh ni. Ya bang, lagi sikit satu suap. Hah, nak bersiap pula. Maggi dia ada alat pernah cek malam. Maggi Farma. Dia masak. Ada padang kan? Tak ada padang. Jom kita makan. Turun nak makan. Saya noodles. Sarapan pagi. Ini. Ini mau dapat senyum. Kita nak makan kat situ. Let's go. So kita nak makan. Kita order roti canai. Roti canai lah. Kalau kat Malaysia roti canai. Kalau kat sini roti kari. Betul kan? So kita order air strawberry. Kecil goreng. Tinggal kentang dah sampai. Kari tu sedap mak. Mak rasa kari dia sedap. Sedap. Sedap kari dia. Kau nak rasa? Jangan kari. Sedap. Masih ke? Macam pula ya. Tengok dia saya punya. Tak apalah. Mana tak tahu. Kalau kita dapat hotel ni, ada? Dapat hotel ni, buat tu makan. Ini dua bang. Ini masih di mana? Nak kedai
kejap. Untuk order kentang. Lagu pun. Kita tengok kat sana bagi abang. Lagi nak? Jangan sebut, tak boleh. Jumpa saya. Selera mak. Baik. Selera mak nak cakap nasi lemak. Nasi lemak. Boleh sama. Orang nak cari lain makanan orang punya asal. Sedap mak air. Pagi orang Malaysia yang makan nasi lemak kan. Pagi orang Malaysia kita dah makan macam tu. Ikan ya? Ikan masak. Migrasi. Ada tak? Ada. Okey dah. Satu jam pakai. Nanti doktor nak kita terus dapat. Apa ni? Boleh bawa kan? Ada sedia kat sini. Tenang. Ada limau. Kau lemon ke limau? Lepas lemon ni kuat. Jangan makan nanti. Terus habiskan. Lemau dia sebakar. Padu lemon dia. Lemon dia padu. Sedap. Sebiji lemon dia pakai orang. Lemon. Ya. Aku minum pandai. Tak manis kan? Lemon dia sedap. Ya. Nak. Boleh orang kata ni kalau main tu. Dia kata sedap. Kalau orang nak diet ni minum limau. Bau dia pun sedap.
Boleh berenang ke tak kalau dia? Pergi masjid Songkla ke hanya ini? Songkla ni. Songkla. Kita hari ni dekat Songkla je. Tak ada Sampai Songkla ke ni? Jalan nak pergi Songkla lah. Lagi banyak jalan. On the way. On the way. Dia apa baru buat je. Dah lama lah. Masjid Songkla. Masjid besar namanya. Masjid besar. Ayuh kita. Besar dia adalah tada! Oh panas sih. Tapi berangin. Angin dia kuat. So kita tiba tempat viral. Kita kena ambil gambar kat sini untuk momen-momen yang terakhir sampai esok kita balik. Hari kedua kita melawat Masjid Besar Songkla. Dah cermin mata tak ambil. Cermin mata tak ambil lah. Wow. Kita pergi Masjid Songkla. Kuat lah, saya dah merayap. Ben, ambil gambar. Dah, ambil gambar Ben. Haha. Nanti kita slide je daripada sini. Tada! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Kita masuk. Dah. Dah habis lawatan untuk bergambar sesi. Sesi bergambar. Gambar habis. Tutup jalan. Dek, gambar aku bukan gambar tu. Yap. Inilah masjidnya yang really dekat. Oh, inilah masjidnya. Tulis. Bye-bye. Bye-bye masjid. Pagi ni kita tak pusing balik lagi, kita nak ferry belah kanan pergi Songkla. Ni Songkla. Oh, ni laut Songkla. Di sini pagi-pagi ya sini. Apa yang tercocok-cocok tu? Mancing ikan boleh dah. Ni tempat dia ikan ni, tak dalam ni sungai dia. Tak dalam. Kat apa ada sini? Kat apa ada? Ikan apa ada? Ikan apa? Ikan bilis. Jaga ikan bilis. Ikan bilis ada. Mana ada ikan bilis? Bila Allahumma Siapa bersalah? salli salatan kamilatan wa salli
Muhammadin alladzi tanhalu bil muqaddu wa tanfariju bil furabu wa tawadani rawaitu wa tunalu irawaid wa husnul hawatimi wa nustasqa wa ma'lu fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli madhubil lak. Laut, mana laut? Laut. Oh, laut. Nampak. Laut. Tinggal gambar dan kenangan. Langit ini ku kita naik feri ya. Naik feri. Jangka betul Ada yang jadi orang Jepun. oh, naik feri. Kita sekali. Kukap. Oh. Tak nak lah kak, kacang. Pilih ni babe. Macam slow je dia gerak. Macam tak nampak gerak. Ni apa nama tempat ni je? Tak rasa dia bergerak. Kapal feri angkut kereta. Tapi dia bergerak je. Kita yang rasa. Tengok objek dekat sana tu. Jalan kan? Mana boleh bergerak kan? Dalam gambar tak nampak dia bergerak. Dengan tempat orang duduk sekali. Hai, Cafe Amazon. Cafe Amazon. Wah, kita masuk dalam hutan. Healing. Baik-baik mak. Duduklah kat situ.
Wah. Dekat air, macam dekat air terjun. Sebab korang sendiri. Kalau tempat kita buat benda macam ni, pada dia jadi tempat apa? Tempat jadi tinggal. Foto pengantin. Foto pengantin. Oh ya, betul. Dating. Kalau datang pagi-pagi kan mesti ada asap. Dia macam kabus. Sebab datang dah panas kan. Sini je. Pokok dia cantik kan. Baik-baik mak batu pun santun kan. Wah, itu kecil. Tada. Main gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Itulah, sini redup. Baik batu. Ambil gambar lah gambar kat sini dah. Sekejap. Mak lalu. Mak ambil gambar sana. Sekejap. Ambil gambar. Dia pun keluarkan asap dekat belakang. Dia keluarkan asap. Oh tu, gambar Amazon. Itulah, ambil gambar kat depan tu, jom. Kat depan tu. Gambar kat depan tu. Cafe Amazon. Tapi ada kereta nak lalu lah kat sini. Kita masuk dalam lah. Ada kereta nak lalu lah mungkin. Panas. Ni ada 7-Eleven. Aku gila dengan benda lah ni. So kita singgah 7-Eleven dekat Cafe Amazon sebelah. Sana ada Cafe Amazon, so sebelah dia. Dan nak singgah, kita nak borong apa yang ada. Ada orang kan duduk situ. So kita dekat beach. So kita nak tengok beach. So kita nak tengok kalau ada barang yang kita menarik, kita nak tengok. Songkla. Minta api ambilkan. Cari yang macam makan tempat duduk. Tu api ada tu. Nak ambil gambar je. Songkla. Dekat Songkla City. Dia beach. Samila Beach. Rambut pula. Samila Beach. Wih, dia rambut nampak. Dah jom lah. Ke pantai. Let's go. Kita jarak ke pantai. Mana ada orang duduk ah? Oh tu, dia orang duduk situ. Lain. Mana cik? Oh, berjalan. Mana? Gimana? Sana ke sana? Oh. Jom kita misi mencari my mom. Mana my mom? Where is my mom?
Mana mak saya? Mak saya mana? Mak saya pergi mana? Oh, mak saya di depan sana. Oh ya. Saya dah nampak mak saya ya. Di situ ya. Kamu. Cek baju ya. Okay, habiskan duit di situ. Aduh. Kita tengok jalan. Oh, cantik ni baju ni. Mak, asal kita dapat apa? Tengok. Asal kita dapat baju lagi. Cucak gajah. Oh yo, baju cucak gajah. Ini cucak gajah. Dengan cap tup. Ni baju cantik. Warna pink tau baju kita. Slow dia main. Ada main kuda kat situ. Makan kau, tu dia tak makan. Dia kata kakak datang. Tu letak lagi nampak. Yuk, baik.